Sebelum kita memahami analisis keutuhan wacana dengan lebih mendalam, penting untuk kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan wacana. Secara asasnya, keutuhan wacana bermaksud kesatuan dan kesinambungan yang wujud dalam sesebuah teks atau pertuturan. Ia menunjukkan bagaimana setiap ayat, idea dan perkataan dalam sesuatu teks disusun secara berhubung rapat sehingga menghasilkan mesej yang jelas dan mudah difahami. Dalam konteks linguistik, keutuhan wacana berfungsi sebagai asas kepada pembinaan komunikasi yang berkesan. Tanpa keutuhan, teks yang dihasilkan akan kelihatan terpisah-pisah, tidak logik dan sukar difahami oleh pembaca atau pendengar. Oleh itu, analisis terhadap keutuhan wacana membantu kita menilai sejauh mana penulis atau penutur mampu menyampaikan maklumat dengan tersusun dan konsisten. Keutuhan wacana juga menggambarkan kematangan seseorang penulis atau penceramah dalam mengawal penggunaan bahasa. Misalnya, penulis yang mahir mampu menghubungkan idea melalui pemilihan kosakata yang sesuai, struktur ayat yang tepat dan penggunaan penanda wacana yang berfungsi untuk mengikat keseluruhan isi. Secara umumnya, keutuhan wacana boleh dianalisis melalui 4 aspek utama iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Setiap komponen ini memainkan peranan tersendiri dalam membentuk teks yang lengkap. Misalnya, keutuhan semantik menekankan kesinambungan makna, manakala keutuhan leksikal melihat kesepadanan perkataan yang digunakan. Melalui analisis ini, kita bukan sahaja menilai kekemasan struktur bahasa, tetapi juga memahami keindahan dan kekuatan mesej yang ingin disampaikan. Maka, kajian terhadap keutuhan wacana amat penting dalam memastikan komunikasi lisan atau tulisan mencapai tahap kejelasan dan keberkesanan yang maksimal. Dari segi keutuhan semantik, penulis mengekalkan satu tema utama iaitu teknologi multimedia dalam pendidikan kurikulum. Perenggan pertama menjelaskan kepentingan kemahiran baharu melalui teknologi. Perenggan berikutnya pula memperincikan peranan guru, murid dan dasar kerajaan seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan Pendidikan Abad ke-21 ataupun lebih dikenali sebagai PAK21. Setiap perenggan saling berkait bermula daripada konsep asas iaitu penggunaan teknologi, kemudian kepada strategi pelaksanaan melalui PAK21 dan TMK sehingga peranan guru, murid dan dasar kerajaan yang berpotensi dalam menyumbang kepada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ini menunjukkan kesatuan makna dan kesinambungan yang utuh bermula dari awal sehingga ke akhir teks tersebut. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Penulis mengekalkan fokus tema melalui pengulangan perkataan utama seperti pendidikan, kemahiran dan teknologi. Contohnya, pendidikan abad ke-21 menuntut guru untuk bergerak seiring dengan perubahan teknologi dan pedagogi. Sinonim ini juga digunakan bagi mengelakkan bahasa menjadi kaku. Seperti contoh, murid digantikan dengan pelajar dan pendidik digantikan dengan guru. Kata ganti nama diri seperti mereka dan guru pula membantu mengekalkan kelancaran wacana tanpa menjejaskan kejelasan makna. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal dalam teks ini amat jelas melalui penggunaan ayat yang tersusun dan penanda wacana yang betul. Antara penanda wacana yang digunakan ialah selain itu, hal ini kerana dan dalam hal ini. Seperti contoh, selain itu, kurikulum pendidikan merupakan suatu wadah penting dalam menjana ajakan paradigma dalam diri setiap individu. Ayat-ayat majmuk dan kompleks juga membantu menjelaskan perkaitan antara punca dan kesan yang menjadikan keseluruhan wacana menjadi logik dan berstruktur. Contohnya, pendidik merupakan individu penting dalam menjayakan wawasan negara kerana guru melahirkan masyarakat yang mempunyai pendidikan dan prestasi yang tinggi.
Aspek yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Dalam teks bertulis, ia merujuk kepada keharmonian bunyi dan ejaan. Penulis menggunakan bahasa Melayu baku secara konsisten tanpa sebarang dialek. Frasa seperti pengajaran dan pembelajaran bermakna diulang bagi mewujudkan ritma dan mengekalkan tumpuan pembaca terhadap idea utama. Secara keseluruhannya, petikan dalam lampiran A memperlihatkan keutuhan wacana yang mantap dan tersusun daripada pelbagai aspek, iaitu daripada aspek semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Dari segi keutuhan semantik, penulis berjaya mengekalkan kesatuan makna dengan mengembangkan tema utama secara berperingkat, iaitu daripada konsep penggunaan teknologi dalam pendidikan hingga kepada pelaksanaan kemahiran abad ke-21 atau PAK21 oleh warga sekolah. Secara tuntasnya, penulis berjaya mengekalkan keutuhan wacana yang tinggi, menjadikan teks bukan sahaja jelas dari segi isi, malah menyelah dari segi keindahan bahasa dan kekemasan struktur. Ini menjadikan wacana tersebut berkesan dalam menyampaikan mesej tentang kepentingan penguasaan teknologi dan kemahiran abad ke-21 dalam sistem pendidikan masa kini. Saya akan menerangkan analisis aspek penulisan akademik dari segi petikan dalam teks atau in-text citation. Yang pertama ialah kekerapan dan konsistensi penggunaan petikan. Teks ini menunjukkan penggunaan petikan yang kerap dan konsisten. Hampir setiap renggan mempunyai sekurang-kurangnya satu rujukan. Contohnya, Nur Atira Rosmadi dan Muhammad Zahruddin Omar 2020, Muhammad Haris Mukri Zarinuddin dan Cik On 2022, Mastura Barzis 2017, Harlina Ishak dan Aziza Sarkowi 2017, Siti Zahara M.Id. et al. 2018, Brown et al. 2016, Norlia Zawati Baharim 2019. Ini menunjukkan penulis mengamalkan penulisan berasaskan sumber ilmiah, bukan pandangan peribadi semata-mata. Penggunaan pelbagai tahun dan nama menunjukkan rujukan daripada pelbagai kajian dan tempoh masa, menandakan penyelidikan yang meluas. Yang kedua ialah format petikan dalam teks mengikut gaya APA 7. Secara keseluruhan, gaya yang digunakan menyerupai gaya APA 7, namun terdapat beberapa ketidaktepatan kecil. Contohnya, dalam pelaksanaan kurikulum di Malaysia, Muhammad Haris Mukri Zarinuddin dan Cik On 2022, ini sudah sesuai dengan gaya APA, namun penulis diikuti tahun dalam kurungan. Namun beberapa petikan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia 2017 digunakan berulang kali dalam gaya APA. Organisasi boleh digunakan sebagai penulis, tetapi kali pertama disebut sebaiknya ditulis penuh dan disingkat selepas itu. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 2017 menyatakan bahawa, kemudian KPM 2017 et al. Digunakan dengan betul, iaitu Siti Zahara Mid et al. 2018 menunjukkan lebih daripada dua penulis. Yang ketiga, kaitan petikan dengan isi, iaitu relevansi dan sokongan hujah. Petikan dalam teks digunakan untuk menyokong isi utama, bukan sekadar hiasan. Contohnya, Mastura Barzis 2017 menyokong hujah bahawa kurikulum penting dalam pembentukan pemikiran didaktif dan reflektif. Brown et al. 2016 digunakan untuk menyokong usaha KPM dalam memastikan keberkesanan PDP. Norlia Zawati Baharim 2019 dikaitkan dengan penggunaan platform pembelajaran maya. Ini menunjukkan hubungan logik antara sumber dan hujah, elemen penting dalam penulisan akademik. Petikan bukan sekadar nama tetapi benar-benar menguatkan isi perenggan. Yang keempat, keseimbangan antara huraian penulis dan petikan. Teks ini mempunyai keseimbangan baik antara isi sendiri dan rujukan luar. Penulis tidak terlalu bergantung pada petikan langsung. Sebaliknya, petikan dijadikan sokongan kepada penjelasan dan interpretasi sendiri. Ini menunjukkan kemahiran menulis akademik yang baik kerana penulis tidak hanya menyalin sumber, tetapi memproses maklumat secara kritikal. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh diberi ialah memastikan konsisten penggunaan simbol ampersand dalam kurungan. Contohnya, Harlina Ishak dan Aziza Sarkowi 2017. Ini adalah betul, tapi jikalau disebut dalam ayat perlu menggunakan dan. Menurut Harlina Ishak dan Aziza Sarkowi 2017. Jangan gunakan koma selepas tahun. Contohnya,
elak Omar, 2020, sebaliknya Omar dalam kurungan 2020. Seterusnya, menggunakan format KPM, 2017 selepas kali pertama memperkenalkan nama penuh organisasi. Yang kedua, pastikan setiap petikan ada dalam senarai rujukan akhir. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung ilmiah seperti menurut, berdasarkan sebagaimana dinyatakan oleh untuk mengintegrasikan petikan secara lebih semula jadi. Yang keempat, jika ada data atau statistik daripada sumber, nyatakan dengan terus quotation atau nombor halaman. Contohnya, Brown et al. 2016, halaman 25. Kesimpulan analisis bagi in-text citation. Secara keseluruhannya, penulisan ini menepati ciri penulisan akademik yang baik dalam aspek petikan dalam teks. Ia menggunakan banyak sumber ilmiah dan terkini, menunjukkan relevansi dan kesinambungan hujah, menepati gaya APA 7 hampir sepenuhnya. Cuma perlu penyeragaman dan pembetulan kecil format. Penulis jelas memahami kepentingan sokongan sumber dan menunjukkan kemahiran menulis secara ilmiah. Seterusnya ialah analisis aspek penulisan akademik dari segi kejelasan penulisan. Yang pertama, struktur ayat dan susunan idea. Teks ini mempunyai struktur penulisan yang teratur dan mudah diikuti. Setiap perenggan dibina dengan ayat topik yang jelas, diikuti huraian dan contoh sokongan. Sebagai contoh, pendidikan sekolah rendah di Malaysia merupakan proses pembelajaran yang sistematik, merangkumi perancangan dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Ayat ini memperkenalkan topik utama dengan jelas, menjelaskan konteks sebelum mengembangkan isi. Seterusnya, susunan isi mengalir secara logik dari pengenalan kurikulum kepada kepentingan kemahiran abad ke-21, kemudian kepada aplikasi teknologi multimedia dalam PDP. Peralihan idea antara perenggan juga wajar dan tersusun. Kesimpulan analisis kejelasan penulisan. Secara keseluruhannya, teks ini jelas dan padat dengan maklumat akademik. Penulis menunjukkan pemahaman yang kukuh terhadap konsep pendidikan dan teknologi, keupayaan menyusun idea secara logik, penggunaan istilah akademik dengan betul dan konsisten. Namun, untuk meningkatkan lagi kejelasan, penulis boleh memecahkan ayat dan peringgan panjang, menyederhanakan struktur ayat kompleks, memberi sedikit ruang penjelasan selepas istilah utama diperkenalkan. Dalam konteks pendidikan, psikologi, linguistik dan sains sosial, gaya rujukan yang paling meluas digunakan ialah gaya APA yang kini telah sampai ke edisi ke-7. Ia diterbitkan oleh American Psychological Association pada tahun 2019. Pengenalan terhadap format APA 7 ini amat penting bagi pelajar dan penyelidik kerana ia bukan sahaja membantu mereka menyusun sumber maklumat secara sistematik, beretika dan profesional, malah membina reputasi akademik yang berintegriti dan dapat dipercayai. Asal-usul dan tujuan penggunaan format APA, sistem APA mula diperkenalkan pada tahun 1929 apabila sekumpulan sarjana dan penyelidikan dalam bidang psikologi dan juga sains sosial bersidang untuk mewujudkan satu sistem penulisan yang seragam. Pada masa itu, pelbagai jurnal menggunakan gaya penulisan yang berbeza dan ia menyebabkan kekeliruan dalam pembacaan dan penilaian hasil kajian. Oleh itu, American Psychological Association mengambil inisiatif untuk memperkenalkan satu manual rasmi yang menjadi kerujukan utama bagi penulisan saintifik. Dan lahirlah apa yang dikenali hari ini iaitu sebagai APA Style. Matlamat utama sistem ini adalah untuk memastikan keseragaman dalam cara penulis, mengemukakan idea, melakukan citasi dan menyenaraikan rujukan. Gaya APA juga diwujudkan bagi memudahkan pembaca menjejak sumber asal setiap maklumat yang dikemukakan oleh penulis. Dan ini penting kerana dalam dunia akademik, ilmu dianggap milik bersama yang harus disampaikan secara terus dan juga jujur, dengan pengiktirafan yang sewajarnya kepada pengarang yang asal. Lebih daripada itu, penggunaan gaya APA juga berfungsi untuk mengelakkan plagiat iaitu perbuatan meniru atau menggunakan hasil kerja orang lain tanpa memberikan kredit. Dalam konteks pendidikan tinggi, plagiat dianggap sebagai kesalahan akademik yang serius kerana ia mencerminkan kurangnya etika, amanah dan juga integriti dalam penulisan ilmiah. Maka, gaya APA bukan sekadar satu bentuk teknikal penulisan, akan tetapi simbol kepada disiplin intelektual, kejujuran ilmiah dan profesionalisme akademik.
Seterusnya, kita akan membincangkan peraturan utama penggunaan add-on seperti yang dinyatakan dalam Publication Manual of the American Psychological Association. Bagi sitasi teks dengan satu atau dua pengarang, jika sesuatu sumber mempunyai seorang atau dua orang pengarang sahaja, maka add-on tidak digunakan. Sebaliknya, nama semua pengarang mesti ditulis dalam sitasi teks. Sebagai contoh, kurungan Ahmad 2020 dan Ahmad dan Rahman 2021. Dalam dua contoh ini, LR tidak diperlukan kerana jumlah pengarang adalah satu atau dua sahaja. Bagi sitasi teks dengan tiga atau lebih pengarang, jika sumber mempunyai tiga atau lebih pengarang, LR mesti digunakan sejak sitasi pertama lagi. Sebagai contoh, Ismail et al. 2019. Berbeza pula dengan edisi terdahulu APA 6 di mana semua nama pengarang perlu disebut kali pertama. Dalam APA 7, peraturan ini telah dipermudahkan dan kini hanya nama pengarang pertama diikuti et al. Digunakan untuk semua sitasi termasuk yang pertama. Penggunaan et al. Untuk nama pengarang sama. Kadang-kadang terdapat dua sumber berbeza yang mempunyai pengarang pertama yang sama akan tetapi pengarang selebihnya berbeza. Sebagai contoh, Ismail, Tan, Chong dan Goh 2019. Jika kedua-duanya disingkatkan kepada Ismail et al., pembaca mungkin keliru. Jadi, untuk mengelakkan kekeliruan ini, penulis perlu menambah nama pengarang kedua atau ketiga sehingga sumber dapat dibezakan. Ini menunjukkan kedua-dua kumpulan pengarang yang berbeza, walaupun kedua-duanya mempunyai pengarang pertama yang sama. Seterusnya, penggunaan et al. Untuk nama organisasi. Jika pengarang ialah badan atau institusi seperti Kementerian Pendidikan Malaysia atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia, et al. Tidak digunakan. Kedua, tanda nokta selepas al. Perkataan bermaksud dan ia tidak mempunyai nokta. Manakala perkataan al perlu diletakkan nokta selepasnya. Maka bentuk yang betul ialah et al. Nokta. Bentuk et al. Atau et al. Ketiga ialah koma dan tanda kurungan. Apabila digunakan dalam sitasi, koma diletakkan selepas nama pengarang pertama dan sebelum tahun. Contoh, kurungan Ismail et al. 2020. Tutup kurungan. Keempat, penulisan dalam teks naratif. Jika digunakan dalam ayat et al. Masih dimiringkan. Contoh, menurut Ismail et al. 2020, pembelajaran digital meningkatkan motivasi pelajar. Secara keseluruhannya, penggunaan et al. Dalam format APA 7 memainkan peranan penting dalam memastikan penulisan ilmiah kekal ringkas, konsisten dan profesional. Istilah Latin ini melambangkan kecekapan seseorang penulis dalam mengurus rujukan dengan beretika, tanpa mengabaikan kejelasan dan penghargaan kepada pengarang asal. Prinsip asas penulisan nama pengarang. Dalam APA 7, peraturan utama penulisan nama pengarang ialah seperti berikut. Yang pertama, nama keluarga, family name, surname atau last name yang ditulis dahulu. Kedua, huruf pertama nama diri. Dan yang ketiga, sekiranya terdapat middle name, hanya huruf pertamanya digunakan. Sebagai contoh, Awang Sarian. Kita menulisnya seperti Awang Sarian, A, nokta. Prinsip ini digunakan untuk semua jenis rujukan sama ada buku, artikel jurnal, tesis atau sumber dalam talian. Dalam nama Cina, nama keluarga ditulis dahulu diikuti nama diri. Tetapi dalam penulisan rujukan APA, nama keluarga perlu dikenal pasti dengan jelas. Kebiasaannya, nama keluarga hanya satu suku kata. Seperti Chen, Wang ataupun Tan. Contoh penulisannya ialah Tan, W, M, Nama India mempunyai struktur yang lebih kompleks. Ia bergantung pada agama, kawasan dan adat. Dalam APA ini, nama terakhir dianggap sebagai nama keluarga. Namun jika tiada nama keluarga yang jelas, gunakan nama terakhir sebagai surname dan singkatan bagi nama lain sebagai inisial. Contoh, Rajesh Kumar. Kita tulisnya dengan Kumar, R, nokta. Ketepatan istilah dan fokus kandungan. Teks menunjukkan penggunaan istilah akademik dan teknikal yang tepat dan relevan dengan bidang pendidikan seperti Kurikulum Standard Sekolah Rendah, KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, KSSM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM, Pendidikan Abad ke-21, PAK21, Teknologi Multimedia, Pengajaran dan Pembelajaran PDP. Pertama, penggunaan istilah ini menunjukkan kefahaman mendalam terhadap bidang pendidikan.
Kedua, istilah digunakan secara konsisten dan tidak bercampur dengan istilah tidak rasmi. Sedikit kelemahan kecil ada bahagian yang terlalu padat dengan istilah, contohnya perenggan pertama dan kedua. Hal ini boleh membuatkan pembaca baru agak sukar mengikuti idea utama kerana terlalu banyak konsep diperkenalkan serentak. Cadangan yang boleh diberikan ialah memberi sedikit ruang penjelasan ringkas selepas istilah penting kali pertama disebutkan. Contohnya Kekurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR iaitu kekurikulum berasaskan standard yang diperkenalkan pada tahun 2011. Seterusnya, kejelasan hubungan antara hujah dan sokongan. Penulis berjaya menjelaskan hubungan antara teori, dasar dan amalan. Hujah dikaitkan dengan dasar pendidikan seperti PPM dan PAK 21. Ia disokong oleh petikan akademik contohnya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan tokoh penyelidik. Ini menunjukkan kejelasan dalam menjalin hubungan antara fakta, dasar dan aplikasi praktikal. Contoh jelas, PAK 21 memerlukan strategi baru untuk memberikan generasi masa kini pengalaman pembelajaran yang sentiasa dipertingkatkan. Kepentingan Pendidikan Malaysia 2013. Ayat ini secara langsung menghubungkan dasar PAK 21 dengan tujuan penambahbaikan pembelajaran. Secara keseluruhannya, format APA 7 American Psychological Association edisi ke-7 ini merupakan panduan penulisan akademik yang sangat penting dalam memastikan kejelasan, ketepatan dan konsistensi dalam menyampaikan maklumat ilmiah. Penggunaan format ini membantu pelajar, penyelidik dan penulis akademik menulis dengan gaya profesional yang teratur serta beretika, terutamanya dalam hal rujukan dan sitasi sumber. Melalui penggunaan APA 7, setiap karya penulisan dapat mengelakkan isu plagiat kerana semua sumber yang digunakan diberikan penghargaan yang sewajarnya. Selain itu, format ini juga memudahkan pembaca menelusuri semua bahan rujukan yang digunakan dalam sesuatu penulisan. Dari aspek teknikal, APA 7 memperkenalkan beberapa penambahbaikan seperti penggunaan add-all untuk rujukan ramai penulis, penggunaan DOI dalam bentuk pautan langsung, serta pengiktirafan terhadap bahasa inklusif dan gaya penulisan moden. Secara ringkas, melatih penulis agar lebih sistematik dan berdisiplin dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi. Dengan penerapan yang betul, format ini menjadi asas kepada penulis akademik yang beretika, tersusun dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.